Hai semua, tiba masanya untuk membawa cahaya matahari kuning yang terang dan berkekalan ke taman anda. Memperkenalkan bunga kertas kuning, sebuah bunga yang menyebabkan demam kerana warna kuning terangnya. Dengan keupayaan untuk mekar secara berterusan, ia hanya mengambil masa kira-kira 3 bulan untuk ditanam dan bunga-bunga itu akan mekar dengan lebat, sangat menarik. Varieti bunga kertas kuning di taman saya sangat kuat, cepat merebak, sangat tahan matahari dan menyesuaikan diri dengan sempurna pada iklim panas dan lembap. Anda boleh mencipta bentuk bonsai dengan mudah, memanjat teralis dan membengkokkan batang sesuka hati sesuai untuk penanam baharu dan pakar. Kami menghantar tanaman ke pintu rumah anda, membungkusnya dengan teliti dan menjamin tanaman yang sihat, istimewa. Beli 2 tanaman, dapatkan 1 pakej percuma pemangkat bunga khas sepak buat pesanan anda. Bawa pulang bunga kuning terang dan berkekalan ini dengan segera.